Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nurlinda binti Syed Abu Bakar. Nombor metrik adalah S70952 daripada program Sarjana Muda Pengajian Polisi. Dalam video kali ini, saya akan membuat pembentangan bagi tugasan khusus COM 3023 iaitu berkaitan dengan analisis terhadap seorang pempengaruh di media sosial. Sebelum saya mulakan keterangan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan pempengaruh yang telah saya pilih, iaitu nama beliau adalah Wara yang dikenali di media sosial khususnya dalam platform TikTok. Wara ini seorang usahawan muda, modeling dan juga beliau sering memuat naik video yang berkaitan dengan kehidupan harian serta sentiasa berkongsi pendapat yang memberi banyak pengajaran kepada masyarakat. Oleh itu, terdapat beberapa video yang telah saya pilih bagi tugasan kali ini, iaitu video ini menyampaikan mesej yang berkaitan dengan konsep rezeki menurut perspektif Islam. Mesej utama yang terdapat dalam video ini ialah bahawa rezeki bukan hanya berbentuk wang, sebaliknya merangkumi pelbagai nikmat lain yang sering kita abaikan seperti masa, kasih sayang, kesihatan dan juga ketenangan hidup. Pempengaruh iaitu Wara itu sendiri menegaskan bahawa apabila sesuatu yang diingini tetapi tidak diperolehi, ia bukan bermakna kita tidak ada rezeki. Sebaliknya, Allah sedang mengalihkannya kepada pelbagai bentuk yang lebih baik, lebih sesuai dan juga lebih bermanfaat pada waktu yang sesuai dan juga tepat. Selain itu, mesej ini secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk memahami tentang hikmah di sebalik setiap ketentuan, di samping memupuk sikap sabar, redha terhadap ketentuan ilahi serta tidak mudah berputus asa dalam menghadapi pelbagai cabaran dan juga ujian kehidupan, kerana setiap kejadian pasti mengandungi kebaikannya. Seterusnya, sasaran utama video ini ialah kepada golongan muda, khususnya kepada wanita serta individu yang sedang berhadapan dengan tekanan hidup seperti masalah kewangan, konflik dan juga dengan hubungan ataupun ketidaktentuan dalam aspek kerjaya dan masa depan. Gaya penyampaian lembut, tenang dan juga penuh empati di samping pergunaan bahasa yang ringkas serta mudah difahami menjadikan mesej yang disampaikan lebih dekat dengan hati penonton dan juga bersifat terbuka. Oleh itu, pendekatan ini bukan sahaja memudahkan audiens untuk memahami isi kandungan video, malah mampu memberi kesan emosi yang mendalam serta menjadi sumber sokongan dan juga motivasi kepada mereka yang sedang melalui fasa sukar dalam kehidupan mereka. Seterusnya adalah berkaitan dengan analisis komen yang terdapat dalam beberapa video yang telah saya pilih ini. Berdasarkan reaksi penonton, kebanyakan komen adalah positif dan ramai menyatakan video yang dipaparkan ini adalah memberi ketenangan, menyentuh perasaan dan juga dapat meningkatkan semangat mereka. Serta ada juga segelintir komen yang mendoakan supaya Allah menghadirkan kemampuan untuk mereka menjadi lebih berani dan juga kuat seperti Wara. Seterusnya, dari sudut pandangan saya sendiri, pempengaruh ini menampilkan tingkah laku yang beradab, tenang dan juga tidak kasar dalam penyampaiannya, di samping menggambarkan gaya hidup yang selesa tetapi tidak berlebih-lebihan serta mengekalkan imej sopan sebagai seorang muslimah. Manakala pemikirannya pula jelas matang, berteraskan nilai-nilai agama dan juga menekankan kepentingan sudut pandangan yang positif dalam menghadapi ujian kehidupan. Secara keseluruhannya, Wara telah menjadi pempengaruh yang berjaya kerana beliau dapat menggunakan platform TikTok ini sebaik mungkin dalam menyampaikan mesej motivasi dan juga keagamaan kepada masyarakat luar secara berkesan. Oleh kerana zaman kini terdapat ramai masyarakat khususnya dalam golongan muda yang aktif dalam penggunaan media sosial. Oleh itu, kita sebagai masyarakat boleh menjadikan pempengaruh seperti Wara sebagai contoh yang positif kerana beliau sering menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai yang baik dan juga banyak memberi pengajaran dalam menghadapi kehidupan harian kita. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih.